Okay geng, so hari ni aku nak ajar cara untuk buat video yang viral dekat TikTok. So macam mana kau nak dapatkan hook, macam mana kau nak dapatkan idea, macam mana kau nak buat video tu supaya orang berhenti tengok sekejap lah. Maknanya orang akan start tengok video kau sampai habis. Okay, pertama sekali kau kena tahu dulu produk apa yang korang nak jual. Ni aku pasal TikTok Shop kan. So aku kena tunjuk lah produk apa yang korang nak jual. Contoh yang dekat sini, produk dekat sini korang screenshot je gambar dia. Okay, korang screenshot je. Alright, korang nak jual kasut, korang screenshot kasut ni. Okay, lepas tu kalau korang nak jual benda lain, korang just screenshot gambar dia. Lepas daripada korang screenshot, korang pergi dekat ChatGPT. Benda ni penting, korang kena salin ataupun tulis dekat mana-mana tau. Okay, korang tulis benda ni. Ni. Okay, korang nampak tak dekat atas tu, SEO triggered AI TikTok membawa video kepada FYP. Sebab tu kalau kau nak tahu cara untuk buat video supaya FYP, kau kena tengok benda ni. Okay, gambar yang korang ambil tadi, korang masukkan dekat sini. Kau masukkan dekat sini, jangan letak dekat tempat lain, kau masukkan dekat sini. Macam contoh kalau kau nak jual beg duit ni kan, tapi kau tak tahu kau nak cakap apa, nak explain apa, pasal letak kad je lah kan. Kalau kau nak letak kad untuk kamera dia gini. Tapi bila kau guna AI ni, dia lagi perfect tau. Mari aku ajar cara dia macam mana. Okay, pertama sekali kau masukkan dulu gambar, kemudian korang post. Okay, dekat sini nanti AI akan bagi tahulah. Tu okay. So AI akan bagi tahu hook 3 saat Aida so dia bagi hook. Tu hook dia bang. Abang nampak dompet lama aku dah buat kad selalu bersepah. Benda kecil ni buat aku lebih senang. Nampak? Tak sangka wallet nipis macam ni boleh simpan banyak kad. Okay, kalau kau selalu cari kad bank, tengok sini. Nampak? Tunjuk terus kunci pop tu. Okay, zoom dekat bunyi klik. Buat stick ni. Nampak? Semuanya dia tunjuk dekat sini. Okay, ada protection infrared. Dia bagi tahu semua sekali lah. So ayat-ayat dekat sini korang boleh baca dan korang boleh imaging lah nak cakap dia untuk apa kan. Okay, secara automatik bila korang guna hook ni, dia bagi hook dekat atas tu, orang akan start tau, orang akan berhenti kejap. Orang akan macam nak dengar apa yang kau nak jelaskan. Okay, itu pentingnya hook. Lepas tu ni keyword. Keyword ni adalah hashtag lah. Hashtag wallet lelaki, hashtag slim fat, hashtag Fred wallet, card holder. Okay, tu keyword dia, hashtag. Kalau untuk Shopee korang boleh ambil semua. Kalau untuk TikTok korang kena ambil 5 lah, pilih yang terbaik. Okay, ni contoh caption. Caption tu untuk korang letak dekat bawah tau, untuk letak dekat apa dia punya caption lah. Wallet ni simple, FRX apa semua sekali, berserta dengan dah dapat sekali dengan hashtag tu. Untuk TikTok kan, korang dah boleh masuk sekali dengan hashtag. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5 hashtag semua sekali dah ada kat situ. So korang boleh masukkan semua sekali dah. Ambil dekat situ, post je. Ni korang copy, post je dekat korang punya TikTok. Hook 0.3. Kalau kau benci dompet tebal, tu hook dia. Okay, benefit, tu benefit, tu dia dah bagi tahu dah. City Art komen kalau nak link hashtag terbaik untuk ni. Nampak? Brand semuanya dia dah nyatakan dekat sini lah, formula untuk ni. Nampak? So korang tinggal copy ayat dia, korang ulah cakap je. Lepas tu kalau korang tak ada idea untuk hashtag, dia dah bagi tahu untuk hashtag. Okay, tu nampak soft sell. Dompet nipis tapi function dia macam lain macam. Podcast memang ni terbaik. Okay, seling dompet. Nampak? Semua dia dah ajar dekat dalam tu berserta dengan hashtag. So korang tinggal copy paste, senang kerja. Tak perlu korang nak fikir idea apa, nak cakap apa. Okay, jikalau video yang aku buat macam ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan juga share. Kita jumpa lagi di next video.